dah nak habis. 3 4 5. Cukup. Habis dah kak. Okey, cukup. Okey. Sekarang saya nak bagi akak tolong kacaukan. Yang ni dulu. Yang mana ini dulu? Ni dulu kak. Okey, kalau akak tengok dah jernih ke ataupun masih ada warna lagi? Dia ada warna lah. Slightly ada warna. Okey. Cuba kacau sebelah tu pula. Nampak? Walaupun kita campur beza Kalau akak nak tengok lagi beza, buat macam ni. Jadi nampak beza kan? Beza kan kak? Jadi ini membuktikan bahawa air hidrogen kita ni dia ada sumber antioksidan. Ini air biasa tadi kan? Ini air kuku. tapis. Air tapis. Air tapis kuku. Nampak tak? Jadi sehari ni kita bukan cakap air kuku tak bagus. Dia memang dah bersih dah, tak selamat untuk kita minum. Cuma dia tak ada fungsi antioksidan kerana dia tidak ada air hidrogen. Jadi hari ni Tapi kalau dia